Aris, selamat datang. Apa datang, Mak? Amal. Ya, Abah. Aris nak ikut Abah balik? Nak ikut Abah balik? Ha? Nak? Nak sikit boleh? Okey. Abah cipu je. Bergurau je. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, adik Aris mana balik rumah. Doakan kami kuat. Jadi last 10 Ramadan terakhir, sekali lagi saya memohon bantu saya, doakan anak saya, doakan kami kuat, insyaAllah. Semoga ada keajaiban, dan jika tidak, doakan agar beliau pergi dengan tenang dan mudah. Terima kasih, hanya Allah yang boleh balas jasa baik kalian semua. Alhamdulillah, anak Abah dah sampai. Alhamdulillah, sihat. Ubat penawar. Tunggu masa dia nak kaki bawah tu dah lumpuh tadi, tak ada siapa. Kemudian tu dekat ubat tahan sakit tu apa doa ke so terima dan doa awak kena kuat, hati terbuka. Lepas ni balik, tak tahulah awak sempat balik ke tak. Itulah abang nak bagi tahu. Luangkan awak balik ni, luangkan banyak masa dengan dia. Tahu? Itu dia nama ni. Hari Tengok dia ni. mana balik ni? Untuk kita. Kita apa? Apa tu? Hari. Kalau kat luar dia panas badan dia. Kita orang tadi bawa keluar kejap je ha. Bawa keluar kejap dia dah panas ha. Tak nak. Dia kenal. Dia lalu. Panggil Aris, panggil. Aris. Abang Mat ni, abang jumpa Aris.